Ramai orang nak bebas hutang, tapi tak tahu nak mula dari mana. Salah satu cara yang paling berkesan ialah gunakan emas sebagai alat bantu keuangan. Dengan disiplin dan ilmu yang betul, hutang boleh ditutup satu persatu hasil dari tabungan emas. Ada 5 tips penting untuk bantu tuan-puan tutup hutang dengan emas. Pertama, mula menabung melalui akaun emas GAP. Dengan bajet serendah RM100, tuan-puan dah mula bina tabungan emas sendiri. GAP adalah cara paling mudah, paling fleksibel dan paling selamat untuk menabung emas tanpa perlu modal yang besar. Yang penting, mula dulu walaupun kecil. Kedua, lengkapkan diri dengan ilmu. Baca buku seperti Wang Emas dan juga buku Misi Bebas Hutang. 2 buku ini akan bantu tuan-puan faham asas simpanan emas, strategi tambah gram dengan konsisten dan cara urus kewangan supaya tak terperangkap semula dalam hutang. Ingat, emas tanpa ilmu tidak membawa apa-apa makna. Ketiga, menabung ikut bajet, bukan ikut harga emas semasa. Contohnya, bajetkan RM200 setiap bulan. Berapapun harga emas waktu itu, teruskan top up dalam akaun GAP. Kaedah terbaik adalah guna sistem auto debit supaya tabungan emas tuan-puan konsisten setiap bulan tanpa gagal. Keempat, tetapkan matlamat jangka sederhana. Jika sasaran tuan-puan adalah bebas hutang dalam 2 tahun, fokuslah menabung dahulu sekarang. Emas memang ada turun naik dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang nilai